Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Nur Afrina Hazani binti Nizam. Nombor ID AM2412017551. Hari ini saya ingin berkongsi tentang buku cerita yang saya hasilkan yang bertajuk Caca si Pengembala Kecil. Buku cerita ini dihasilkan khas untuk kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun. Buku cerita ini bertujuan untuk membantu kanak-kanak belajar nilai kasih sayang terhadap haiwan serta menanam sikap baik hati dan bertanggungjawab. Buku cerita ini mengisahkan tentang seorang budak perempuan yang bernama Caca dan bekerja sebagai seorang pengembala kambing dan lembu di sebuah kampung. Pada setiap hari, Caca membawa haiwan-haiwan itu ke padang rumput. Pada suatu hari, seekor anak kambing hilang semasa hujan lebat. Caca dengan berani mencari anak kambing itu dan menyelamatkan anak kambing itu daripada semak. Akhirnya, Caca berjaya membawa anak kambing itu dan ibu kambing sangat gembira. Buku cerita ini mengandungi 20 muka surat dengan ayat-ayat pendek dan mudah untuk difahami oleh kanak-kanak. Ia juga mengandungi ilustrasi kartun 2D yang berwarna-warni dan menarik perhatian kanak-kanak. Tema dan pengajaran dalam buku cerita ini ialah yang pertama, tema buku cerita ini ialah kasih sayang terhadap haiwan dan sikap bertanggungjawab. Antara pengajaran penting dalam cerita ini ialah yang pertama, kita mestilah menyayangi haiwan dan menjaga mereka dengan baik. Yang kedua, kita harus berani membantu makhluk lain yang memerlukan pertolongan. Yang ketiga, sikap baik hati akan membuatkan orang dan haiwan sayang kepada kita. Selain daripada penceritaan, buku ini juga dilengkapi dengan teka-teki yang mudah berkaitan dengan kambing, lembu dan padang rumput. Aktiviti mewarna untuk membantu perkembangan motor halus kanak-kanak. Menggunakan ilustrasi hitam putih yang boleh digunakan untuk aktiviti kreatif. Buku ini direka menggunakan aplikasi Canva dan dalam saiz A3 yang sesuai untuk kegunaan prasekolah. Kesimpulan bagi buku cerita Caca si Pengembala Kecil ini sangat sesuai dijadikan bahan bantu mengajar untuk kanak-kanak prasekolah. Buku cerita ini membantu kanak-kanak belajar nilai-nilai murni dengan cara yang menyeronokkan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.